Okay, Assalamualaikum. Ni video ni kerana kita masuk bulan yang baru. Okay, kita akan tengok balik kepada Fibonacci yang shortcut kepada Elliott Wave. Maksudnya penggunaan Fibonacci, tapi kita sebenarnya menggunakan Elliott Wave shortcut. Untuk contohnya kalau kita belajar Elliott Wave tu yang dah faham lah tentang pattern, maksudnya 5, 3, 5, high low high high, high low high high. Lepas tu dia ada 3 high low high high dan sambungan kepada 5 pergerakan lagi lah. Okay, contohnya kita hari itu, siapa yang dah lama dalam grup ni, kemungkinan dah tengok video sebelum ni. Okay, kita pergi kepada Mang Di. Okay, sebelum ni yang dulu, okay, kita round up balik lah. Kita tengok. Okay, sebenarnya kalau kita tengok daripada shortcut pada Elliott Wave, okay, sebenarnya daripada sini, okay, kita ulang balik lah. Sebenarnya dia adalah kita ambil kat sini ya. Kita tengok, okay, kat sini dia sudah breakout. Jadi kita ambil candle ni lah. Okay, kita starting dengan candle ni. Dia sebenarnya wajib, siapa yang tak pernah tengok video ni, dia sebenarnya wajib sentuh area 61 hingga 38 untuk dia pantul balik. Maksudnya untuk dia completekan wave dia kena close candle atas 100. Okay, macam tu. Okay, kalau kat sini tidak ada close kita ambil sampai atas sini. Okay, kalau kita tengok candle kat sebelah sini, dia dah sentuh. Okay, dia dah nak sentuh dan dia naik, dan satu candle ini yang close atas daripada 100. Jadi kita kena ambil yang ini. Okay, bila kita ambil yang ini, apa yang berlaku dalam masa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Maksudnya video sebelum ini dah 5 bulan dalam tu. Dalam ni dah 5 bulan. Okay, kalau kita tengok candle yang kedua pada bulan tu, dia dah masuk dan dia close. Okay,